Agak saya dah kat sini untuk 3 tahun. Owner saya tak pernah tukar saya. Dan saya akan jadi diutamakan oleh owner saya. Saya akan pakai di selama-lamanya di YouTube channel Zamscam. Ke tepi. Saya adalah the new conductor untuk YouTube channel ini. Tak ada orang boleh tukar dah. Saya as owner dah boleh tukar je karakter saya je ni. Tengok karakter saya ni. Dengan dia botak, saya ada rambut. Tengok ni guys. Mana ada acik macam dengan rambut kamu tu tebal sangat Rambut saya ni botak tak apalah. Rambut kamu tebal sangat. Dengan owner saya takkan jual saya punya. Jahat betul kamu. Betul, dia betul-betul jual YouTube channel dia. Dia jual dekat Temu. Memang saya beli RM3 dengan harga murah sekarang 50 sen. Memang saya beli Kenapa? Tak boleh Boleh, memang boleh. Tapi jangan tukar saya. Saya dah okey dah. Dia dah pakai saya 3 tahun. Kamu baru ni. Buat apa nak tukar kan? Kenapa kamu nak tukar? First. Saya ada 2 benda nak cakap. First thing first. Saya elok. Saya sangat cantik. Dan kamu botak, tak cantik. Dan 3 tahun kamu dah macam. Kamu bolehlah rehat lu. Saya akan take over sekarang. Dengan saya nak bagi kamu jumpa kawan-kawan saya. Bukan saya dia ada. Konduktor semua pun ada lah. Relax sikit. First thing first, saya tahulah saya botak. Saya nak tengok konduktor kamu semua. Hello. Saya konduktor dan saya membuat design ini. Dan saya rasa emas putih tu tak cantik dan dengan emas hitam tu tak cantik. Lah, tadi dia kena roasted. Yang ni kena roasted lagi. Tak ada. Saya punya paling cantik betul. Tadi saya dah roast awak. Dia roasted kita kenapa ni? Alah, tak ada. Relax bos. Tahulah yang design saya paling handsome, paling yang boleh buat mewing. Tapi saya tahulah saya cantik, handsome. Dan saya nak bagi korang maksud saya nak bagi black face ni yang sangat tak cantik. Tengok Kok owner elok sikit dengan saya elok saya tak ada. Saya kenapa saya kena asyik kena roasted. Okey, saya nak tengok mana kok owner ni. Okey. Saya kok owner dan saya paling cantik. Saya adalah macam saya paling tua kat sini, elok sikit. Dengan kenapa korang semua hitam? Yang ni emas hitam apa ni? Ni pula emas merah. Emas putih. Tak suka. Saya tak ada emas lah, baru cantik. Serius brother. Dah kena roasted ketiga kali ni. Lagi orang yang kena roasted lagi. Stop brother. Elok sikit Kita semua ada emas. Kau seorang tak ada. Elok sikit. Apa ni? Tak ada. Kita semua pakai emas. Betul cakap merah. Kita semua pakai emas. Kamu seorang je tak pakai. Corner apa ni? Tak ada. Apa? Saya cuma telling facts. Okey korang, sebelum tu saya nak itu saja suggestion saya. Saya akan panggil orang lain yang sangat buruk. Dan sila keluar. Saya pun dah lupa nama dia. Sila keluar. What's up guys? Saya adalah korang boleh panggil saya Freester. Dan tengok ni guys, saya ada emas sebelah saya macam tadi tu corner, tapi saya pakai emas sebelah dengan okay. Saya suka warna hitam ni sebab
Dia warna hitam macam saya. Hitam, kita geng. Apa? Merah, putih, rainbow. Tak suka lah. First thing first, WhatsApp Twitter dengan second. Thank you. Kita geng. Sebab saya hitam dengan biru, awak hitam rainbow ada biru juga. WhatsApp. Tak ada lah. Kita orang cantik ni, warna merah dengan hitam. Saya putih mawar, apa ni? Tak ada lah macam ni. Betul lah, apa ni? Twitter. Tak boleh macam ni. Saya dah kena roasted berapa kali lah. Jadi Allah, tak boleh. Jangan sampai saya ban kamu. Saya dah lah owner. Hey, tak ada. Tak boleh buat macam ni. Saya paling cantik tau. Kamu rainbow macam saya. Kamu patut jadi macam saya. Guys, sorry lah. Jom kita bergaduh lah, guys. Betul juga cakap dia. Jom gaduh. Guys, relax. Guys, bising guys. Lari. Okay. Senyap sikit pun. Okay, guys. Semua tu kalau korang tak tahu, yang tu semua tu untuk bagi tahu siapa owner saya akan pakai dan buat profile picture dan akan pakai selama-lamanya di sini. Please guys, vote di bawah sekarang. Saya akan tunjuk. Okay, tak salah saya nombor 1. Yang owner baru tu warna putih tu nombor 2. Lepas tu apa tu guys, merah tu nombor 3, rainbow nombor 4 dan freestyle nombor 5. Okay guys, saya harap korang pilih saya. Please guys, saya tak nak. Saya dah 3 tahun kat sini. Dia orang budak-budak baru nak ajar tak boleh. Okay guys, please. Okay, komen di bawah sekarang guys. 1, 2, 3, 4, 5. Kau tulis lah. Okay, harap see you guys later. Korang mungkin akan tengok dengan owner saya lah. Okay, Assalamualaikum. Okay, bye bye.